Oga menanti. Pada pertanyaan, maka urang si kena wahai mak mentua. Urang malam, gekli mak malaikat. Putar gekli, karena itu bahasa kecewa terhadap anu. Seolah-olah gekli anu, anu mentua. Yang rumah dia kata dua. Tanah belang dia kata mu. Lampu yang nak bakar. Yang jamun bak pemindahan anu mentua. Anak perempuan ya pun. Watai mah majlis taklim mana lu nak kata. Watai semua yang jamaah mana lu. Bakar karena lu bilang, karena lu lampu bak kuakat nak tinggal juga. Sehingga malam Jumaat dua unsi. Gedang mak abang pintu. Berketok pintu. Assalamualaikum. Handu tadi ngau. Putar kegun. Hai neng berdoa bantu lu. Hai cucung doa bantu lu. Hai melintai berdoa bantu lu. Tapi ada yang handu tadi ngau. Pakar. Karena kedai anak katibuk dengan kehidupan dah teman-teman. Katibuk dengan rumah dah. Katibuk dengan anak dah. Sehingga orang si kedai yang gekli. Gemau bau bak malaikat. Pakar. Karena kecewa terhadap anak yang berkebah di dalam dunia. Kiban jika berlaku orang si itu menalah anak yang akan dipelaku kedai. Maka hai mak mentua, hai ayah mentua, nupate pijit, hana pijit. Hukum karma itu ada. Urangnya orang nak tayang kurungsi atau hana tayang bado. Munyodrona hana tayang kurungsi, anak drone juga han akan ditayang ke drone. Hai mak mentua, bek nak fikir yang kon-kon. Hai ayah mentua, nak fikir yang nyonya mendel. Adun-adun mentua, kau fikir yang jeroh-jeroh untuk masa depan roh. Janji Allah yang kapaneng han payang, yang kapayang han paneng. Yang ka menjadi koridor Allah Ta'ala. Hana pun dia sendel. Maka dalam halnya, bek tapi nak fikir ada paneng berpayang. Ada panjang lebih panjang itu ni habis umum dengan ibadah ke Allah anda lupa kedua datang. Hidup yang mudah-mudah menanti. Kau bangun BO kesadaran, kau bangun BO ketiputapan. Bek udip ke lagi-lagi ter. Mula kolam dakwah udip ke anak ketemaya, le dakwah kita ketemaya. Ke kolam dakwah hana udip majlis taklim. Bek le dakwah kita udip. Yang bertanya untuk apa dia dakwah. Tiba anak muda untuk bimbang naik pura-pura kan. Anak dungku mentang ke jadi. Mana? Nah 8 kapu dia dulu. Leh kapu dia dulu. Baik harap yang kengkol. Janji Allah tupi kalau tim dia dulu dia yang dia buka agama. Cara baru. Menggedah orang je. Kayak fikir yang kengkaunya. Anak ampun lutan pi. Oh putih. Oh tipu dah pakai fikir jelame tu buat. Maka dia anak berbuat itu. Ha, buku kita jelame anak dah baru. Nah dah baru dah jelame. Nah jelame kata dah baru. Jadi roti je dah baru dah jelame tampai. Nah jelame nah dah baru dua belin kawin kain ciri. Mereka masalah kayak hayal belakang. Awak kalau berasa. Iban pelu dia boleh kamu kawin cukup tu satu. Biar itu nak tu. Malah orang perempuan itu boleh kok. Kamu tunggu promosi kau gakai anak lagi awak draw tu. Jangan buka itu anak itu boleh kau. Sampai ke share-share dah. Tahu mak kau bahaya. Adun-adun jalan jenazah bambandu. Maka wo batu. Sedih pak kita tangan isaum wa fasaka fitianku. Ditahan anu temaga. Rumah teka bere. Idraw teka bere. Nyantuhnya nyankel Rasulullah. Al-bait jannati. Rumahku adalah syurga bagiku. Mana rumahku syurga bagiku adalah ahli rumah orang ibadah. Kan orang mutawiyah.
Lako dan sembayang rumah dan sembayang anu pita ni na tubuh malay murung-murung. Na'udzubillah, na'udzubillah. Yang kajian enak dari bulan 8 ni rencana awak kaji awak. Wow jual aku buat pakuran wow ju. Ada nanja yang unya lupa. Ana mek susah dengan panitia ana ulun dakwah. Mau jangan pirang terlepas dakwah iwo di belah pun. Kau belah apa ya wo? Kau kadang naik nama juri pahom tak boleh no. Kadang tengah-tengah ada dakwah kena wo yo berarti ya beda aku lo punya. Ada beda aku lah no belah apa. Kamu nak gede wo yo berarti dono. Lo anak tu kan lu wo pada. Malah lo iwo. Kau mak kau ayah kadang ayah tagam kagi wo yo lah. Doa dia tabat lu. Nyojak lah wi tapi bebas dengan jalan apa. Ni okey dah mengenal. Sulit hal pada kurang masalah agama kita mengelautak lu ni. Tahu pada kurang masalah agama. Tabahan murusan pun perut. Mereka murusan pun perut ke juga. Nyona lu lang apa? Berarti 20% pulang pen ber. Okey ke dua ni. Ni apa? Jadi ke apa? Itu. Kai dua. Yang tapi hanya dan dua bukan tuan bodoh tu. Kaum ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh kata una kala le nanding. Oh kata. Oh. Nah, ni kata ni dengar. Gara-gara belah. Oh kata. Gara-gara belah. Oh. Oh, suka apa? Oh, kata. Mana dia oh? Terbalik ya kena pernah dengar dengan bom di kereta, buktinya yang tahu kata. Oh kata tu, pokoknya dia dengar empat, dia dengar begat, begadan dengar. Munyang muda menyembah tidak boleh liung dah. Yang penting kata ni, jaga agama aku. Bena wodi. Ayo oh ya. Madu juga, nang hutan. Kau ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai ayam dua, hai mak dua, hai adun dua. Rasulullah geditip agama yang ba gede. Nyaw boleh di garis bawah. Man uraya pakan agama yang kamu no? Pakan nanglo gede yang kamu no? Ya, maka qala Rasulullah fil hadis, man rufaka hukum. Ya Rasulullah, siapa yang menghancurkan agama ini? Siapa yang berilah nanggoyo wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab sultanun jair. Yang berilah nanggo, yang berilah agama adalah pemimpin yang zalim. Sultanun jair. Siapa pemimpin wahai Rasulullah? You. Dod sendiri adalah pemimpin. Terhadap kau pemimpin, terhadap rakyat gede. Pemimpin yang besar tanggung jawab adalah diri ke diri. Draw. Bah gede na rakyat. Tuh rakyat gede. Mata, geliung, abah, hidung, jaro, gagi. Nyan rakyat. Pemimpin tu diri gedayung. Gedayung ulah akhirat akan dihinap oleh Allah Ta'ala. Terhadap mata, pat tak pakai, nak baca Quran. Sampai inahai kaummu, padim persen yang tamat Al-Quran. Padim ga yang kita khatam Al-Quran. Pura-pura cerdas cermat. Yang kelompok A, kelompok B. Di luar, penonton. Oh naya balik, kelompok B. Ajib dia jaro 3 yang kali khatam Al-Quran kepada kelompok T dipersilakan. Ana kan? Kelompok B. Nah. Kelompok A, usuk mana PT. Nah,
Anak kaya umur di pada tempoh kan. Kakabur mata kan kerana hendak lihat Al-Quran kan. Tapi sampai detiknya belum khatam Al-Quran ketiga kan. Pak tak pakai mata dukung dua. Putra yang tak kalah dukung dua. Jumlah kaum muda belum khatam Al-Qurannya. Ini terbukti bahawa Al-Quran hanya sebagai pejangan saja. Jo Al-Quran duduk dalam bohep ini. Tiada leh berubah Al-Quran. Memukul mana leh jika lah. Jamunya rata rumah baca Al-Quran. Tajak rumahnya An-Edun, tajak rumah dia Abu Tawdi, tajak rumah lain lam Yasin. Di rumah dia yang keting-keting di Waqiah tajak baca. Itu dulu. Quran dalam rumah yang baca-baca Quran lagi ya. Aje ya ni terpe dia, ya dengar dia. Benda jak rumahnya ino kau baca Yasin. Tajak apa dia kau baca surah Kahfi. Sampai dia ke Ar-Rahman. Hanale. Al-Quran di palang bopel di kedua. Mana uji dan lempat. Wadai nak kita kunci ibu kau bopel. Ini jauh Al-Quran dibaca dan empat kunci. Jadi Al-Quran yang kunci. Macam mana kan? Bukan yang lemurip. Remote TV. Remote. Jangan remote. Dan remote TV hoka. Cok. STTV. Lagu film netron. Pek telah anu.